Gaya sebiji Steve Jobs dengan pakai baju turtleneck colour hitam. Nama dia Elizabeth Holmes. Dia nak buat alat yang boleh kesan penyakit dengan hanya setitis darah saja. Dia gunakan kisah pakcik dia meninggal sebab kanser. Time tu tak ada alat yang sesuai untuk detect kanser pakcik dia pada peringkat awal. Tapi mesin tu tak berfungsi seperti yang dicakapkan pun, dan keputusan yang selalu dapat adalah tak konsisten dan sangat mengecewakan. Tapi yang bestnya sebab ramai billionaire yang melabur dalam projek ni. Elizabeth Holmes ni dia faham sangat dengan perangai billionaire ni. Depa ni tak kisah sangat bab duit, tapi bab nama depa pok ni memang sangat-sangat terujar lah. Dan depa tak nak terlepas peluang tambah-tambahan pula benda ni dapat mengubah dunia. Antara langkah awal Elizabeth Holmes buat, dia cuba pengaruhi Henry Kissinger, iaitu bekas setiausaha Amerika Syarikat. Bila dia dapat pengaruhi Henry Kissinger ni, Henry Kissinger dia pun ceritalah kat geng-geng billionaire yang lain. Dan geng-geng billionaire yang lain memang percayalah, tak banyak selidik lah siapa Elizabeth Holmes ni, okey ke tak okey. Tambahan pula Henry dalam tu. Takkanlah company ni company scammer dia duk fikir kan. Tapi perkara ni lama kelamaan staff dia sendiri mula rasa tak syok lah sebab buat benda yang tak betul. Mereka ni bercubalah bersuara beritahu dekat Elizabeth banyak result yang dihasilkan oleh mesin Edison ni salah, dan ada setengah kes tu pesakit tu tak sakit, tapi result yang keluar tu menunjukkan orang tu sakit teruk. Antara staff yang melantang bercakap perkara ni, Tyler Stark dengan Keciung, mereka ni rasa bersalah dan tak nak berkompromi lah dengan apa yang Elizabeth Holmes buat dalam Theranos. Jadi apa yang Elizabeth Holmes buat, dia bukan nak improve apa yang patut dia buat tu. Dia appoint lawyer yang high profile punya dan buat agreement untuk ikat geng-geng pekerja ni supaya mereka tak boleh bercakap. Kalau bercakap berkenaan apa yang berlaku di dekat lab ataupun di Theranos, mereka akan diambil tindakan undang-undang. Tapi itulah benda yang tak betul ni, hang tak boleh nak tutup punya. Lambatlah benda ni akan terlepas juga dan akan terbongkar juga. Benda ni akhirnya dibongkar oleh seorang wartawan Wall Street Journal. Nama dia John Carreyrou. Dia mendapat maklumat Tyler Stark dan Erica Chong tadi ni lah. Jadi gempaklah satu dunia lah berkenaan dengan projek sangat berinovasi. Last kali projek ni menjadi satu projek scammer terbesar dalam dunia, dan dia akhirnya dipenjarakan selama 11 tahun 3 bulan. Apa yang kita boleh belajar dekat sini, impian yang besar ni tak salah pun, tapi kena kejujuran dan iman yang teguh lah. Saya rasa dalam hati dia pun dia tahu satu hari nanti dia akan kantoi. Sebab permulaan projek ni sangat realistik. Projek ni diteruskan, dia nampak projek ni lebih kepada fantasi. Akhirnya dia pilih untuk manipulasi.